Salah satu daripada nikmat yang diberikan penekanan di dalam surah yang ke-16 surah An-Nahl adalah berkaitan dengan warna. Ia adalah sebagai satu kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita hayati, yang kita akan diskusi dalam episod kali ini. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita ingin mendalami dua ayat 13 dan 14 daripada surah An-Nahl, surah yang ke-16 yang membekalkan panduan nikmat demi nikmat untuk kita terus menghargai kepada wahyu Allah, dan kita belajar daripada lebah, dan inilah yang kita akan sama-sama lihat dari surah ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fazrul, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita ni nak jadi mata lebah Ustaz ya. Dapat melihat pelbagai nikmat-nikmat dalam hidup ini, tak nak jadi apa istilahnya mata lalat. Kan? Mata lalat ni nampak yang cantik pun dia nak yang sampah tu juga Allah. Ya, dan kita tidak mahu jadi orang yang tidak mengambil pelajaran daripada An-Nahl yang kita sedang dalami sekarang ini. Kita mulakan sesi kita ini dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bersama siapa Ustaz? Alhamdulillah, kita mengalukan daripada kumpulan istiqamah kita yang sentiasa semangat dengan Al-Quran untuk mendalami ayat pada hari 2 ayat ini, 13-14. Baik, kita tengok sama-sama Ustaz ya. Apakah ringkasan bagi 2 ayat pada hari ini? Iaitu pada ayat yang ke-13, isinya ialah berkaitan dengan hikmah kejadian makhluk dengan pelbagai rupa warna, dan diikuti pada ayat yang ke-14, laut sebagai sumber rezeki dan nikmat ciptaan daripada Allah SWT. Jadi mari sama-sama kita membaca 2 ayat ini agar kita jadi lebah Ustaz ya. Jadi lebah itu maksudnya dapat mengumpulkan pelbagai manfaat daripada pelbagai bunga-bunga keindahan dunia, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada umat manusia. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, jom sama-sama hari ini kita nak fokus 2 ayat daripada surah An-Nahl. Sudah tentu kita semua rasa seronok di awal-awal surah An-Nahl ini, sebagaimana Ustaz Faz sebut tentang mata lebah. Baik, kita nak melihat ayat yang ke-13 dan ke-14, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat kepada kita dan sebagainya untuk sama-sama kita syukuri insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لقوم يذكرون.
إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 daripada surah An-Nahl. Untuk sama-sama kita menyambung kepada senarai nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam surah yang ke-16 ini. Surah ini bertemakan kepada nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia dapat digunakan berteraskan wahyu, ya. Kita tahu nikmat itu datang daripada Allah yang menurunkan wahyu. Kita gunakan nikmat itu berteraskan wahyu untuk memberi manfaat kepada dunia, seperti mana lebah itu dia mengambil pelbagai manfaat yang ada dan memberi manfaat dengan madu, Ustaz, ya. Jadi bila dia dapat macam-macam itu, dia bukan simpan sendiri tetapi dia memberi manfaat dengan madu yang boleh mengubat kepada penyakit fizikal. Maka apabila seseorang manusia itu mendapat nikmat daripada Allah, ambil nikmat bukan untuk simpan sendiri tapi menghasilkan suatu amal yang bermanfaat, yang memberi manfaat kepada dunia ini sendiri. Maka Allah senaraikan pada ayat yang ke-13 ini, wama dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh, iaitu dan apa yang dia telah ciptakan, ya, dan dia juga mengatur apa yang dia ciptakan untukmu di bumi dengan pelbagai jenis warnanya. Jadi ini adalah kesinambungan daripada ayat yang ke 11, ayat yang ke-12. Kalau di hujung ayat 11 itu liqaumi yatafakkarun, Ustaz, untuk kaum yang berfikir. Kalau ayat 12 itu liqaumi yaqilun, untuk kaum yang menggunakan akal. Dan kalau ayat yang ke-13 ini liqaumi yadhakkarun, kepada kaum yang mengambil peringatan. Jadi yang ini kita akan bincangkan nanti, tapi kita perhatikan dahulu perkataan dzara'a lakum. Dzara'a itu maksudnya diciptakan dan disebarkan, Ustaz, ya. Jadi itu maksudnya. Itu sebabnya daripada perkataan dzara'a ini wujud perkataan dzurriyah. Ya, maksudnya ciptakan kita, tapi bukan sekadar statik, ia akhirnya melahirkan zuriat-zuriat. Bagi pokok pisang, ya, walaupun dah nampak macam nak luruh dah, nak jatuh dah, ya, buahnya tu banyak, tapi lepas tu ada tunas dan akhirnya lahir ataupun tumbuh anak dia, zuriat dia lah tu, ya. Jadi tak ada masalah, pisang itu walaupun dah nak tumbang akan tumbuh pokok pisang yang lain. Jadi ini siapa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita fikirkan, gunakan pemikiran akal kita untuk mengambil pelajaran. Dan bila bercakap tentang perkara ini, Allah nyatakan di atas dunia ini Allah jadikan apa? Mukhtalifan alwanuh.
Jadi bukan sekadar pokok pisang Ustaznya, segala-galanya itu berbeza-beza, dan berbeza-beza itu difokuskan lagi kepada alwanu. Perkataan alwan itu ada kaitan dengan warna Ustaz. Warna. Mungkin kita rasa macam pokok manggis, pokok itu, pokok apa sebagainya berbeza warna, tetapi manusia pun berbeza-beza warna. Kan, binatang pun berbeza-beza warna, dan secara fizikal memanglah warna berbeza. Kita suruh perhatikan, tengok pada tu. Tetapi dia ada kesan kepada intelektual, kepada emosi yang membawa kepada spiritual iman kita. Itu tujuan bila kita perhatikan dengan yadhakkarun, dengan pelajaran. Kalau tidak, kita tengok alah pokok warna hijau dah, kan, ataupun kita tengok pada buah strawberry warna merah, habis takat fizikal semata-mata. Tetapi bagi orang yang mengambil pelajaran, dia akan memproses sampai tahap intelektual, macam mana boleh jadi merah, macam mana boleh jadi hijau, macam mana yang langit awan di atas sana biru Ustaz, kan, ada laut yang warna biru, warna hijau, warna kemerah-merahan, macam mana boleh jadi begitu. Bagi orang yang menggunakan akal, dia akan tengok apa ilmu di sebaliknya, dan di peringkat emosi akan rasa cantik Ustaz, kan, nilai estetik pada laut yang berwarna biru, warna hijau, ambil gambar, kita selfie, wifi, dan akhirnya kita akan tertanya di peringkat spiritual iman kita, apa tujuan perkara ini? Sudah tentunya untuk kita sedar bahawa satu perkara ini bukan random, bukannya secara rawak tiba-tiba wujud je Ustaz, kan, tiba-tiba sahaja pokok bunga tiba-tiba jadi ros warna merah, warna ungu, warna apa sebagainya, tapi ini mesti ada sesuatu yang menyusunnya, membawa ketauhidan, ke terujaan kita kepada Allah yang perkasa. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Mengada-ngadakan, contohnya letak tangkal, kalau baby tu, kalau dia menangis nanti letak tali, nanti jin tak datang. Jadi ini adalah pendustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. جاهنا وارزقنا تلاوته. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم Surah Al-Azim, kita telah bacaan ayat yang ke-13. Kita menyambung kembali ayat 13 dan 14 dalam My Quran Time pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada senarai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehinggakan kita akan mengutip segala kebaikan nikmat itu untuk memberi manfaat. Ya, bukan sekadar kita simpan ataupun kita nikmati tanpa kita menyebarkan manfaat seperti lebah yang menjadi
tajuk surah yang ke-16 pada hari ini. Jadi apa yang kita belajar sebentar tadi, wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh, ya, perbezaan warna di peringkat tumbuhan, haiwan ataupun manusia maksudnya, dan alam sekitar ini, tak spesifik mana-mana objek makhluk, sebenarnya di situ ada pelajaran yang besar. Dan sudah tentunya pelajaran ini Allah cakap inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun, ini adalah kebesaran Allah kepada kaum yang mengambil peringatan. Macam mana nak ambil peringatan tersebut? Perlulah dia melalui satu fasa, iaitu dia tengok warna, kemudian dia tanya sikit kepada intelek, kepada pemikiran dia, dan dia perlu ada perasaan, Ustaz. Ya, kalau intelek, ilmu dan perasaan itu tidak dihidupkan, maka kesannya dia tidak yadhakkarun. Ya, pada yadhakkarun ini ada kaitan dengan zikr, iaitu ingat. Kalau dia tidak beringat dari segi intelek ataupun ingat dari segi emosi, ya, bila dari segi intelek itu ilmu apa tentang warna-warna itu dapat tengok pun cukup lah, Ustaz, kan. Kalau tengok warna pelangi tu ada 7, kata cantiknya, macam mana ada 7, kan. Bila belajar sikit ilmu fizik, oh rupanya ada prisma warna daripada violet, ada warna indigo, ada blue, ada green, yellow, begitu kan. 7 itu dengan turutan dan tak pernah tersalah urutan, Ustaz. Tak ada pula waktu tertentu warna hijau paling awal, kan, waktu lain hijau paling hujung, tak. Hijau mesti di tengah-tengah ketika waktu kita menatap kepada pelangi, itu inteleknya. Tapi emosinya akan, kalau orang tak faham sangat pun saja tengok lepas hujan, kan, lepas hujan rintik-rintik tu tengok, wah, kan, anak-anak lah terutama ni, kan, cari dekat mana pelangi. Jadi perasaan yang dihidupkan, ilmu yang dihidupkan itu akan menyebabkan kita akan ingat pada sumber yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, maka kesannya seseorang itu lupa, Ustaz. Dia terlupa kepada pelangi, terlupa kepada cantiknya awan pelangi tersebut. Dan mengapa jadi begitu? Pasal dia sibuk. Kadang-kadang sibuk kehidupan di dunia ini sehingga kan terlupa untuk mengingat kepada segala kehebatan yang Allah ciptakan ini, sehingga jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya kita baca sekali lagi ayat yang ke-13 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk kita terus memaknai apa pula kaitan di antara yatafakkarun pada ayat yang ke-11, yaqilun pada ayat 12 dan yadhakkarun pada ayat yang ke-13. Ayat 13 bersama Ustaz Tir. Baik, kita baca sekali lagi ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat yang ke-13. Apabila kita melihat kepada alwanuh, warna itu amat penting, Ustaz, ya. Kalau belajar dalam kimia, dalam makmal itu, warna memainkan peranan, kan. Salah satu daripada proses yang dialami oleh anak-anak kita kalau pergi ke sekolah, ke universiti ke, kalau dalam makmal lah, kan. Salah satu yang dia belajar ialah proses penetralan ataupun titration istilahnya, kan. Maksudnya ada benda asid, kemudian dia akan tunggu sampai bilakah dia akan neutral, nak campur dengan alkali, kan, bahan kimia.
mengapa perkara itu penting? Kerana apa? Kerana warna ni memainkan peranan. Nak tahu neutral atau tidak, dia kalau ada litmus kertas itu, dia kena tunggu sampai warna hijau contohnya kan. Jadi dia kena tunggu satu. Dan kesabaran menunggu kepada warna hijau itu sebenarnya adalah sebahagian daripada kebesaran Allah SWT. Pasal di sebalik warna, dia bukan sekadar warna. Kan? Di sebalik warna itu ada ilmunya, dan kemudian ada perasaan, emosinya, dan ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk memastikan kita sedar bahawa semua ini adalah ciptaan daripada Allah SWT. Satu. Yang keduanya, warna bukan sekadar diciptakan secara random, Ustaz, ya? Bukan secara rawak tanpa tujuan. Ia adalah untuk menunjukkan bahawa Allah mencipta ini dengan penuh teliti. Yang kedua, yang ketiganya ialah bila tahu tentang warna ini adalah cantik, Ustaz, kan? Kalau cantik, benda tersusun, bunga matahari tu kan ada warna kuning, warna hijau dan sebagainya, maka kita tahu bahawa tidak mungkin alam ini dicipta secara rawak ataupun tiba-tiba je jadi cantik, kan? Tiba-tiba je kita pergi ke studio kan, Ustaz, kan, ataupun pergi ke masjid ke mana ke, cantik bangunan tersebut, kemudian kita kata kebetulan cantik, kan? Pergi ke rumah tuan-tuan, kat rumah ya, tuan-tuan puan-puan mengemas rumah apa sebagainya, kita datang rumah kan, tengok cantik ni, kebetulan cantik ni sebenarnya. Siapa tetamu yang cakap begitu, rasa-rasanya tuan-tuan buat apa? Yang cakap kebetulan sahaja, rumah ni kemas pula, cantik pula ya, yang depan ni. Rasanya orang ni kita halau je, Ustaz, kan? Pasal apa? Ini adalah orang yang memang tak berapa betul, ya, yang sebenarnya tidak ingat perkara yang sebenar-benarnya. Sesuatu yang cantik, sesuatu yang tersusun itu, termasuklah warna yang dibina yang ada pada alam ini, sebenarnya adalah datang betul-betul. Itu yang membawa kepada perkataan al-haqq, sesuatu yang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang menyebabkan kita makin lagi menguatkan iman kita. Dan kalau yang sebesar gah ini pun Allah boleh susun dengan cantik, dengan warnanya sekali, mudah sangat, Ustaz, kan? Kalau kita ada masalah dalam hidup kita ini, Allah nak susun, nak bagi cantik semula, itu adalah amat mudah, sehingga kan kita mengambil peringatan bila tengok saja warna pelangi, Ustaz, ya. Kadang-kadang waktu sedih, waktu kecewa, tengok warna pelangi Allah sebesar-besar alam ini pun Allah boleh bina dan cantikkan. Kalau adalah masalah yang tak cantik dalam diri kita, orang yang yadhakkarun, yang mengambil peringatan, akan bertenang, Ustaz. Dia ingat pada Allah, dan dia melihat pelangi itu bukan sekadar satu tatapan ringkas selepas hujan, tetapi tanda bahawa Tuhan sentiasa menjaga kebajikan bagi setiap insan. Jadi inilah ayat yang ke-13, dan kita mungkin tertanya, Ustaz, ya, ayat ini turun ataupun hadir selepas ayat 12 dan yang 11. Di hujung ayat 11, yatafakkarun. Yatafakkarun itu maksudnya berfikir secara mendalam. Liqaumin yaqilun, pada hujung ayat yang 12 itu ialah bagi kaum yang menggunakan akal, dan bagi liqaumin yadhakkarun, bagi kaum yang mengingat. Manakah yang lebih banyak hurufnya? Kan, itu kalau kita tanya pada tuan-tuan, yatafakkarun ke, yaqilun ke, yadhakkarun, mana yang paling banyak hurufnya? Kalau kita kira yatafakkarun 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, pasal ada syaddah tu kira 2 lah, Ustaz, ya. Ya, betul. 8. Kalau yadhakkarun 1 2 3 4 5 6 7. 7 saja. Kalau yaqilun 1 2 3 4 5 6. Jadi paling susah sekali yang mana satu? Yatafakkarun ke, yaqilun ke, yadhakkarun? Yatafakkarun, Ustaz, ya. Yatafakkarun ini bukan fikir biasa. Dia bukan fikir fakkara wa qaddar. Ada surah yang bercakap tentang perkara itu. Itu ringkas saja. Yatafakkarun ini pasal ada syaddah, ada sabdu di atas kaf, itu menunjukkan ini berfikir secara mendalam, secara berstruktur. Barulah seseorang itu dapat menghargai kepada ayat nombor 11 itu, iaitu berkaitan dengan tanaman, zaitun, tentang kurma, tentang anggur dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan ini memerlukan yatafakkarun, mendalam. Ya, mendalam. Tetapi bila bercakap tentang yaqilun ataupun yadhakkarun ini bukan benda yang perlu dipelajari baru, Ustaz, ya. Pasal dia berkaitan dengan ingat. Lawan ingat adalah lupa. Maksudnya perkara tersebut sudah pun ada dalam setiap insan manusia. Dia sudah pun ada maklumat tersebut. Cuma ia perlu ambil sedikit. Yadhakkarun, bukan yatadhakkarun. Kalau tambah lagi ta, itu lebih sikit.
Kena berusaha betul-betul baru dapat peringatan. Ini sekadar kita tanya saja pada anak kita, tengok pada pelangi tu cantik tu, apa ilmu di sebaliknya? Apakah perasaan bila tengok, cantiknya? Rasanya apa tujuan Allah menciptakan perkara ini? Apa yang perlu kita buat menghargai kepada pelangi? Bila kita ambil satu soalan ringkas sahaja, maka daripada lupa tujuan dan juga kehebatan Allah SWT, maka si anak bagi seorang insan Ustaz ya, bila berinteraksi dengan mukhtalifan alwanuh, pelbagai warna yang ada dalam hidup ini, kita akan dibawa kembali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun tidak belajar tinggi, hanya dengan sedikit soalan ringkas untuk mengingatkan, ia akan menghidupkan kembali hati, menghidupkan balik perasaan ingatan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan ini membawa pada perkataan pilihan bagi episod kali ini. Kita saksikan. Perkataannya ialah wama dzara'alakum fil ard. Dzara'alakum daripada perkataan dzara'a, mencipta, menyediakan, mengembangbiakkan. 6 kali disebut di dalam Al-Quran, dan sudah tentu bila Allah menggunakan perkataan zara'a itu menunjukkan bahawa pelbagai warna itu ia bukan sekadar pada si ayah saja Ustaz ya, dia akan diturunkan lagi kepada yang bawah-bawahnya. Itu membawa pada ilmu genetik pula, yang itu pula satu department ya, jabatan di bahagian universiti. Jadi ayat 13 ini memerlukan ilmu yang luas, dan sudah tentunya makin kita menambah ilmu, makin kita belajar, zikir kita kepada Allah sepatutnya makin dekat, makin banyak. Dan inilah yang perlu kita gerakkan pada pendidikan yang bukan sekadar ilmu tetapi membawa pada wahyu yang akan memberikan manfaat kepada dunia ini sendiri. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Sesibuk mana pun, kita mesti luangkan masa bersama Al-Quran. Cara mudah? Jom, join Era, kita tonton bersama My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Okay. Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, malam 27 likur, roh akan kembali, ataupun di bulan Ramadan roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang, ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la
سواه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita kembali My Quran Time. Quran, salat dan infak dapat sama-sama kita belajar bagaimana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti di sana ada pencipta. Tengok Ustaz, rumah kemas cantik tu tiba-tiba kemas sendiri dah kan. Di rumah sebelah kita marah pula. Siapa bersepah ni kan. Baik, jadi kita bersambung Ustaz ya. Kita sama-sama mendalami ayat 13-14. Quran ini memang hebatlah Ustaz ya. Ayatnya pendek 2 baris begitu, tapi macam-macam ilmu yang ada di sebaliknya. Syaratnya ialah apa? Kita melaksanakan aktiviti baca dan juga cuba memahami dengan tadabbur ya. Kerana pemilihan perkataan yang berbeza itu clue bahawa ada isyarat yang berbeza. Sebagaimana warna berbeza, ada buah yang warna merah, ada buah yang warna oranye. Tetapi kalau kita lihat juga daun Ustaz kan, daun pun ada warna berbeza, ada yang hijau, ada merah dan sebagainya. Dan kalau daun warna hijau, kita tahu bahawa dia punya klorofilnya itu lebih berbanding dengan yang warna merah dan sebagainya. Belum lagi kita bercakap tentang apakah kesan oksigen yang dihasilkan daripada pokok-pokok yang daun lebar, daun kecil, warna itu, warna ini, dan memberi kesan kepada kehidupan. Bila kita melihat mata Ustaz ya, kalau waktu belajar dulu kita kata kalau dah banyak membaca tu, kita nak tenangkan, kita kena tengok jauh dan warna hijau. Warna hijau kan. Dan mengapa hijau? Kerana hijau ini adalah neutral kan. Jadi kalau kita bayangkanlah bumi ini pokok semua warna pink Ustaz. Warna pink kan. Itu sebabnya kalau dekat US itu penjara-penjara bagi penjenayah, salah satunya diwarnakan warna pink yang terang sangat, bukan pink yang biasa. Mengapa? Kerana warna pink yang melampau itu dia akan melemahkan kepada tenaga seseorang. Kalau kita duduk dalam bilik yang terlampau pink, yang glaring lah, bukan pink biasa yang pakai baju biasa tu kan, ia akan memberi kesan kepada psikologi seseorang berbanding dalam warna merah ataupun dalam warna biru ataupun hijau. Dan ini ada kaitan dengan gelombang yang kita boleh belajar dalam ilmu fizik. Tapi poinnya ialah apa? Ia adalah kebesaran Allah untuk kita yang nak ambil peringatan Ustaz. Kalau tidak, kita rasa alah ini biasalah warna itu ya, tidak memberikan kita kedekatan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 14 diteruskan untuk sama-sama kita memerhati pula kepada lautan penuh dengan pelajaran. Ayat 14 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca ayat yang ke-14 sama-sama, kita hayati ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita dalam bacaan ayat yang ke-14 di mana Allah mulakan dengan wa huwallazi sahharal bahr litakulu minhu lahman tariya. Kita mulakan dengan wahwa. Apabila kita bertemu dengan perkataan huwa di dalam Al-Quran Ustaz ya, ia bukan sekadar dia, tetapi ini menunjukkan
betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia adalah satu kuasa, satu sumber yang tidak dapat dinafikan kehebatannya. Itu yang kita kena beri perhatian bila kita bertemu dalam surah Al-Ikhlas contohnya, qul huwallahu ahad. Ada perkataan huwa, itu maksudnya di sini kita akan belajar elemen akidah, walaupun di dalam ayat 14 ini bercakap tentang lautan yang luas, Ustaz, ya. Jadi di dalam kita pergi bercuti, pergi ke laut, naik feri dan sebagainya, ada elemen huwa, iaitu elemen tauhid, keimanan yang perlu kita bina, dan inilah kerangka berfikir yang dibawakan oleh Al-Quran. Maka apakah yang ditekankan di sini? Allah nyatakan sakharal bahr. Permulaannya itu digunakan perkataan sakhara, iaitu ditundukkan, lawan kepada liar, Ustaz. Kalaulah laut ini liar, ya, kalau maksud liar, maksudnya ialah apa yang berlaku, kita tidak akan dapat manfaat yang mudah daripada bahr. Iaitu kalau katakan kapal nak berlabuh, airnya liar, airnya liar, kan, ataupun dia punya tanjungnya ke, ataupun dia punya dia punya teluknya ke, tiba-tiba berubah dia, dan itu boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Kalau ikan macam ni kan, ikan ini kalau dia jadi liar, tiba-tiba dia gigi jadi panjang, lepas tu datanglah diver, selama hari ni boleh tengok Nemo cantik, kan, sekali giginya keluar saja, maka akhirnya digigit kepada diver, rasanya tak ada lagi diver yang akan boleh masuk ke dalam lautan yang luas begini, Ustaz. Pasal apa? Kerana tidak ada perkataan sakhara. Dimudahkan ini nak melintas di atas ini, kan. Kalau dia punya buoyancy ataupun dia punya air itu, dia punya syarat untuk terapung itu, dia berubah-ubah, kan. Ataupun graviti di atas muka bumi ini berubah, Ustaz, kan. Kalau 9.8 meter per second tersebut contohnya, tapi bila berubah, hari ini 9.8, besok 5.8, besok lagi 15.9 contohnya, kesannya ialah apa? Kapal hari ini, Ustaz, ya, hari ini dia boleh berlayar di atas lautan, besok dia tenggelam. Kena naik pula yang boleh masuk ke dalam laut tersebut, kan. Pasal apa? Kerana graviti yang berubah-ubah. Jadi perkataan sakhara itu adalah perkataan yang amat-amat besar, dan ia hanya datang daripada siapa yang menguasainya? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita doa naik kenderaan subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu sebenarnya perkataan itu, kenderaan kita ini yang menundukkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tidak ditundukkan, contohnya tayar kita itu sepatutnya kena ambillah tekanan tertentu, Ustaz, kan. Besok disebabkan oleh oksigen itu dia mungkin berubah dia punya dia punya fungsi dia ataupun dia punya ciri-cirinya, akhirnya kita tak, bila kita masuk je dalam tayar itu angin contohnya, kalau biasanya sekitar 20% oksigen dalam alam ini, besok oksigen ada 80%. Apa jadi, Ustaz? Bila kita jalan laju sahaja, bila panas sahaja tayar tersebut terus terbakar. Bukan meletup je, terbakar. Disebabkan apa? Kerana yang menyebabkan boleh kita bakar sesuatu itu kerana ada bekalan oksigen yang cukup. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah tundukkan formula-formula yang ada di lautan. Yang pertama, untuk apa? Kita dapat makan daripadanya lahman tariya, seafood, Ustaz. Ya, daging-daging yang segar, yang itu daripada udang ke atau ketam ke, ikan ke apa sebagainya itu. Seafood itu kerana Allah sudah tundukkan. Yang tadilah, kalau tiba-tiba je udang tiba-tiba jadi besar gegasi, Ustaz, kan. Jenuh nelayan-nelayan tu. Hari ni bawa sampan dah boleh naik, besok tak boleh bawa sampan, Ustaz. Kena bawa kapal besar baru dapat tangkap udang yang sebesar gergasi tersebut. Jadi itu yang pertama, agar kita dapat makan seafood dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, watastakhriju minhu hiliyah, iaitu dapat mengeluarkan perhiasan daripadanya, talbasu naha, yang kamu memakainya. Sama ada pakai mutiara ataupun daripada situ hiliyah, batu karang, Ustaz, kan, yang cantik buat perhiasan dekat dalam rumah, ya, ataupun pelbagai lagi sumber. Dan ini adalah datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia bukan milik kita, Ustaz, kan. Tak ada siapa pula yang dia pergi cipta seafood ataupun dia boleh ternak ikan. Ustaz biasa makan kari kepala apa, Ustaz? Ikan apa biasanya? Ikan merah. Ikan merah datang daripada mana? Darat ke daripada laut?
Daripada laut kan. Kalau kita nak ternak ikan merah tu, rasanya kari kepala ikan merah tu tak ada lah kan. Kepala ikan bukan termenung pun tak dapat kan. Ikan puyuh je yang dapat. Kalau bukan ikan puyuh tak sedap lah buat kari kepala ikan kan. Jadi ini membawa kepada selekoh tajam, namun kita tak sempat Ustaz ya, pasal terlampau luas sangat. Nanti kita sambung balik selepas ini. Kita berehat sebentar My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Sesibuk mana pun, kita mesti luangkan masa bersama Al-Quran. Cara mudah? Jom, join Era, kita tonton bersama My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari. جاهنا وارزقنا تلاوته. Yahudi ni dia banyak kubu-kubu dia. Dia banyak kubu-kubunya, jadi Rasulullah tak boleh nak masuk, tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata la atiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullahu yuhibbu. Rasulullah kata aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki ni akan menembusi kubu Khaybar tadi, dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua sahabat tertanya-tanya, siapa lelaki yang Rasulullah puji macam tu, disayangi Allah dan Rasulnya tadi. Kalau tak silap saya, dalam riwayat Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia ataupun menjengkit, kalau tak silap saya, tinggikan diri supaya Rasulullah nampak dia dulu. Rasulullah nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasulullah kata Aina Ali, mana Saidina Ali, mana Ali? Lalu Rasul pun kalau tak silap saya ketika itu istaka bi'ainih, Saidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasul hembuskan atau meludahkan pada matanya elok, dan Saidina Ali lah yang memegang bendera menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. 1, 2 mula. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها Baik, ayat yang ke-14 ini antara ayat yang begitu banyak sekali huruf-huruf hamas. Hamas ni huruf yang nafas kita terlepas, dan huruf rakhawah, suara kita pun terlepas. Jadi ayat ni memang banyak mengeluarkan nafas ya. Wa huwallazi, huruf ha, sakhara, sin dengan kha, al-bahra, habis kat situ nafas. Litakulu minhu lahman, ha tariya, wa tastakhriju, banyaknya. Jadi nafas memang banyak memerlukan dalam ayat ini, kerana bila nafas tertahan jadi boleh jimat nafas lah. Tapi kalau nafas terlepas hamas tak boleh jimat lah, kena keluarkan lah, berikan hak-hak dia kan. Jadi pada ayat yang saya nak fokus, wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها
selekoh tajamnya. Wa tastakhriju min. Tak ada nun, bukan wa tastakhrijuna min, tak ada. Jangan terbabas di situ pada selekoh ni. Dan minhu hilyah. Huruf ha bagi depan bertemu dengan huruf yang dekat dengannya ha. Satu ha, satu ha. Satu ha yang simpul tu, satu lagi ha yang pedas tu kan. Minhu hilyah. Cuba sebut. Minhu hilyah. Jangan minhu. Minhu. Izhar halqi di situ tanpa nun, tanpa panjangkan guna, tanpa dipanjangkan, dan jangan qalqalah. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Kita baca sekali lagi. Ingat, wa huwa allazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu. Jangan minna, jangan ada na, minhu hilyah. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. Itu antara tempat-tempat yang perlu kita beri perhatian pada selekoh tajam kita. Kembali kepada Ustaz Fas ayat 14. Baik, kita sama-sama Ustaz ya. Sebentar tadi kita membaca dan kita melihat kepada ayat yang ke-14. Kita nak sambung sedikit lagi bagaimana Allah menyenaraikan nikmat demi nikmat dalam surah An-Nahl ini, termasuklah ayat 13 sebentar tadi dan diikuti ayat yang ke-14. Di hujung itu Allah nyatakan wala'allakum tashkurun, agar kamu sentiasa. Tashkurun itu maksudnya mudhari', istimrar, tikrar, berulang dan juga berterusan untuk kita menunjukkan syukur atas segala nikmat yang bagi setengahnya tidak perasan itu adalah nikmat. Yang pertama, yang keduanya tidak sedar daripada mana nikmat itu hadir, iaitu sudah tentunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-14 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-14 ini menyenaraikan paling kurang 4 manfaat yang ditundukkan pada lautan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama seafood, ya, makanan laut. Yang kedua mengeluarkan perhiasan tadi Ustaz ya. Yang ketiga adalah wataral fulk, kamu melihat kepada bahtera yang membelah kepada lautan tersebut, boleh berlayar kapal. Dan yang keempat, agar kamu dapat mencari kurniaan daripada Allah, boleh melancong, boleh berdagang dengan mudah kerana Allah sudah tundukkan lautan tersebut. Jadi bila bercakap tentang kapal yang berlayar Ustaz ya, penting disebabkan apa? Kalau kita barang-barang kita ni dipindahkan daripada negara luar ke negara kita ini melalui udara, memang kosnya meningkat Ustaz.
Jadi bila kita melihat kepada kapal ini banyak kali berulang dalam Al-Quran, kerana apa? Kerana kehidupan kita sekarang ini ada kaitan dengan kapal. Walaupun kita tak naik kapal. Ada yang tanya, pernah tak naik kapal? Tak pernah seumur hidup, tetapi barang-barang yang dia hidup selama ini pernah naik kapal, Ustaz. Ya. Contohnya apa? Kalau ada yang kata saya ni memang suka pada artificial intelligence, AI. Dia rasa AI tak ada kaitan dengan kapal, tapi rupa-rupanya komponen-komponen untuk membuat komputer, untuk membuat ataupun apa-apa sahaja infra untuk internet misalnya, dia dihasilkan di negara-negara yang buruhnya mungkin lebih murah ataupun dapat dihasilkan pada kadar yang lebih ekonomi, dan dia dipindahkan ke negara tersebut sehingga mewujudkan teknologi yang terkini. Pakaian kita, apa yang kita pakai sekarang ini datang melalui apa? Kapal. Kan. Jadi walaupun nampak macam jauh, tapi sebenarnya kalaulah satu selat, Ustaz, kan, Selat Hormuz contohnya lah kan, yang banyak dibincangkan sekarang ni, kalaulah ianya ditutup, maka kesannya minyak akan naik dan kemudian pakaian kita akan naik dan ekonomi dunia akan kacau. Hanya satu tempat sahaja ditutup daripada boleh berlayar. Contohnya kalau katakan negara tertentu yang mengambil keputusan untuk menutup perkara tersebut. Jadi di situlah kita akan sentiasa memerhati ini nikmat, ya. Dan yang keduanya, nikmat ini datang daripada siapa? Daripada Huwa, daripada Allah SWT. Kesannya wala'allakum tashkurun, kita selalu mengucapkan alhamdulillah pada Allah pada setiap kali solat minimumnya. Dan kalau siapa yang mendapat nikmat ini tidak memuji Allah, inilah orang-orang yang bermata lalat, bukannya bermata lebah. Membawa pada resolusi bagi episod kali ini, kita saksikan. Yang pertama, kita hargai perbezaan setiap ciptaan dan fungsinya. Yang kedua, kita manfaatkan hasil laut dengan baik dan jangan melampau batas. Yang ketiga, kita bermusafir untuk meneroka kebesaran Allah di bumi yang luas dan menambah keimanan kita sehingga makin kita menjadi hamba yang bersyukur. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, kedua ibu bapa kami dan seluruh muslimin dan muslimat, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, ya Allah. Ilhamkanlah kepada kami untuk sentiasa tetap bersyukur di atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk terus kami lakukan amal saleh yang Kau redai kepada kami, ya Allah. Ya Allah, redalah kami, ya Allah. Ya Allah, redalah kami sebelum kami meninggalkan dunia ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa melakukan amalan-amalan saleh dan meninggal di atas dunia ini dengan amal saleh tersebut, ya Allah, dengan iman, dengan Islam dan ihsan, ya Allah. Allahumma amin walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan tuan-tuan jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan untuk menyumbang pada QR nombor yang tertera, dan juga menghubungi nombor di talian untuk mencadangkan ahli qaryah ataupun bagi kawasan tuan-tuan mengadakan program-program kesedaran Al-Quran, mendalami dan mengenal pasti hidayah daripada setiap ayat yang dibekalkan, agar kita menjadi hamba-hamba yang makin bersyukur sepanjang hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk sama-sama kita melihat lagi apakah lagi nikmat-nikmat yang Allah senaraikan dalam surah An-Nahl. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran